So hari ni aku dapat sebiji MK5. Owner komplain kereta dia bila tekan minyak ada whoosh. Benda ni jadi lepas dia buat top wall kat tempat lain. Tapi sebelum aku cerita kat korang, macam biasalah, like, comment, follow and share, tekan button share sekali. So kereta tu pun dah berbulan dah owner tinggal repair tak jadi. Dia kata dia fed up, dia datang kat kita orang. So kita orang pun check, kita jumpa masalah nampak ni. Kalau korang pandai cuba kau komen apa benda ni. Hitam, sini putih. Hitam, putih. Benda ni simple je. Semua ni jadi masa pemasangan. Pemasangan tak betul, jadi masalah macam ni. So apa yang jadi sebenarnya, kau tengok ni, masih skru tebur kat atas ni semua tak ketat. Ni langsung tak ikat. So pressure keluar kat sini. Itu pasal bila dia tekan minyak kereta ni bunyi angin kuat. So alang dah buka tebur ni, owner suruh check sekali. Kita check nampak ni common problem lah untuk MK5. Biasalah kereta dah lama kan, ada crack dekat wastegate. So owner proceed untuk kita tukar tebur. Dengan kata owner nak upgrade KO4. Itulah sayang Mark V ni, interior dia cantik gila guys. Nanti aku tunjuk korang gambar. Tapi ingat apa kata jom kita sekali padu. Ciao.